Pernah tak anda tengok seorang penceramah dan anda rasa macam terpukau? Bukan sebab apa yang dia cakap je, tapi cara dia bergerak, cara dia betul-betul kuasai pentas tu. Itulah dia, kuasa pergerakan yang ada tujuan. Hari ni kita akan tengok macam mana setiap langkah yang anda ambil atas pentas boleh tukar satu ucapan yang biasa-biasa kepada ucapan yang wow, luar biasa. Baiklah, ini dia plan tindakan kita. Mula-mula, kita kena kenal pasti sama ada pergerakan kita ni membantu atau tak. Lepas tu, kita akan bina asas yang kukuh dengan teknik berdiri teguh dan cari pusat kuasa kita. Kemudian, baru kita masuk bab paling best, 6 sebab strategik untuk bergerak. Dan akhir sekali, kita akan simpulkan dengan rahsia utama untuk gerakan yang betul-betul berkesan. Jom mula! Okey, soalan pertama dan paling penting untuk kita tanya diri sendiri, pergerakan kita atas pentas tu, dia jadi kawan kita ke atau jadi lawan? Adakah ia tolong kuatkan mesej kita atau sebenarnya ia tengah sabotaj kita senyap-senyap? Jom kita tengok beza dia. Kat sebelah sini, kita ada pergerakan sebab gugup. Tahu tak yang jenis jalan ulang alik tak henti-henti tu? Benda ni, dia bukan je ganggu tumpuan orang, tapi dia macam tengah jerit, tolong, saya tengah gemetar ni. Sebaliknya, kalau gerakan yang bertujuan, dia lain. Setiap langkah tu tepat, ada sebab. Dia tak curi perhatian, tapi dia jadi backup yang buatkan mesej anda lagi kuat dan nampak yakin. Sekarang, ini mungkin bunyi dia macam pelik sikit, tapi rahsia untuk bergerak dengan hebat sebenarnya bermula dengan berdiri diam dengan hebat. Ya, betul. Sebelum kita belajar nak bergerak, kita kena kuasai dulu cara untuk berdiri teguh. Jadi, apa dia asas berdiri teguh ni? Sebenarnya senang je, tapi impak dia besar. Buka kaki anda seluas bahu. Pastikan berat badan seimbang antara dua-dua belah. Ini macam grounding. Dia bagi isyarat ke otak kita untuk rasa lebih stabil. Juga jangan goyang-goyang. Kalau rasa gementar tu datang, jangan biarkan ia pergi ke kaki. Salurkan tenaga tu ke tangan anda. Jadikan ia gerak isyarat. Inilah tapak keyakinan anda. Okey, bila dah mahir berdiri teguh, sekarang masa untuk kita bina pangkalan utama atau home base kita. Inilah titik mula dan titik akhir untuk setiap pergerakan yang kita buat atas pentas nanti. Kita panggil benda ni kedudukan wibawa. Ia adalah satu titik strategik atas pentas, selalunya kat tengah, di mana anda dapat kuasa dan tumpuan paling maksimum dari audiens. Anggap je ia macam sauh kapal anda. Tak kisahlah anda nak berlayar ke mana atas pentas tu, sinilah tempat anda akan sentiasa patah balik untuk kukuhkan semula kehadiran anda. Cuba tengok penceramah ni. Nampak tak? Dia berada betul-betul kat kedudukan wibawa dia. Dari sini, dia bebas nak bergerak ke mana-mana. Tapi yang penting, dia tahu dia perlu sentiasa kembali ke pangkalan ni. Ini akan bagi satu rasa kawalan dan kestabilan yang audiens pun boleh rasa. Baiklah, kita dah ada tapak yang kukuh. Kita pun dah ada pangkalan utama. Sekarang, barulah kita boleh mula bergerak. Tapi ingat, setiap pergerakan mesti ada tujuan. Jadi, bila masa yang sesuai untuk kita tinggalkan kedudukan wibawa kita tu? Ada 6 sebab strategi. Yang pertama adalah untuk tunjukkan kecergasan. Ini bukan jalan mundar-mandir yang gementar tadi tu, ya. Ini adalah langkah-langkah kecil yang bertenaga di sekitar kedudukan anda. Ia macam menyuntik tenaga dalam ucapan anda. Paling berkesan bila anda tengah syok bercerita. Yang kedua, bergerak untuk dekatkan diri dengan audiens. Gunakan pentas tu untuk rapatkan jurang antara anda dan mereka. Cuba gerak ke sebelah kiri, berinteraksi dengan orang kat sana, lepas tu ke kanan pula. Cara ni buat satu dewan yang besar rasa lebih mesra dan semua orang rasa macam anda tengah bercakap dengan dia secara peribadi. Seterusnya, yang ketiga. Ini lebih kepada sebab praktikal untuk capai alat bantu pandang. Tak kisahlah slide ke papan putih ke atau apa-apa prop, bergeraklah ke arahnya dengan kemas. Tapi ada satu peraturan penting, jangan sesekali pusing belakang pada audiens. Pastikan badan anda sentiasa menghadap mereka walaupun anda tengah tunjuk sesuatu. Nombor 4. Ini satu teknik yang sangat-sangat berkuasa untuk serlahkan poin penting. Koreografinya mudah je. Bila anda nak sampaikan mesej utama anda, ambil satu langkah ke depan. Ini macam bagi isyarat. Dengar sini, benda ni penting. Lepas dah cakap, ambil satu langkah ke belakang. Bagi audiens ruang untuk hadam apa yang anda baru cakap. dan yang kelima, gunakan pergerakan untuk tunjukkan anda nak beralih ke poin seterusnya. Jadikan pentas tu macam peta visual untuk ucapan anda. Bila dah habis satu poin, berhenti sekejap, lepas tu bergerak ke satu tempat baru sebelum mulakan poin seterusnya. Audiens akan faham secara automatik yang anda dah masuk topik baru. Dan akhir sekali, yang keenam.
Ini khas untuk sesi soal jawab. Bila ada orang tanya soalan, ambil 1 atau 2 langkah ke arah dia. Ini tanda anda beri perhatian penuh dan hormat soalan dia. Lepas tu, sebelum jawab, undur sikit balik ke kedudukan wibawa anda. Ini menunjukkan yang jawapan anda adalah untuk semua orang dalam dewan, bukan untuk seorang tu je. Jadi, kita dah tengok 6 sebab khusus untuk bergerak. Sekarang, jom kita simpulkan semua ni dengan satu peraturan emas yang paling penting. Dan ini dia, rahsia pergerakan yang betul-betul menjadi adalah untuk menarik perhatian audiens kepada mesej anda, bukan mengalih perhatian mereka daripada mesej anda. Setiap langkah, setiap gerakan, mesti ada tujuan yang menyokong apa yang anda cakap. Kalau tak ada tujuan, lebih baik berdiri teguh. Jadi, benda paling penting untuk anda ingat adalah ini. Tak kisah anda bergerak ke mana atau kenapa, sentiasa kembali ke pangkalan anda. Lepas habis je bergerak, berdiri teguh semula dalam posisi yang yakin tu. Ingat, pangkalan anda lah sumber kekuatan anda di atas pentas. Anda sekarang dah ada semua tool yang diperlukan untuk bergerak dengan tujuan. Anda dah tahu macam mana nak jadikan pentas tu kawan baik anda. Jadi soalan sekarang bukan lagi macam mana nak buat, tapi macam mana anda sendiri akan gunakan semua ni untuk betul-betul tawan pentas anda lain kali.